Jadi dia rasa dengan menang besar di Johor ini akan membina momentum seterusnya. Sia-sia semua walaun maki hamun UMNO Zaid Hamidi bertahun-tahun. Sia-sia. Tak apalah, PAS, UMNO, wawasan, kita semua yang lain ini bersama. Bila itu berlaku, Perdana Menterinya adalah Zaid Hamidi. Kita semua tahu benda tu. Cuma tak ada orang je berani sebut. Saya je sebut hari ini. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Pasal Rafizi. Okey, tak apa. Ini kita bukan cerita pasal parti bersama. Ini dia mengulas tentang isu jelah apa yang berlaku dalam UMNO, dalam PH, dalam Pakatan Harapan. So macam saya bila tengok video ni, saya ingat dia waktu dia bersama kita dululah. Kita bersama dia lah. Tapi tak sekarang. So lebih kepada isu ulasan apa yang okey, no problem. Kalau UMNO Barisan Nasional menang besar Okay. dalam pilihan raya negeri ini, kita tahu bahawa itu akan digunakan, itu pun kenapa bubar awal. Sebab ini permainan politik, sebab nak tunjukkan dengan UMNO yakin boleh menang besar. Jadi dia rasa dengan menang besar di Johor ini akan membina momentum seterusnya. Menang pula Negeri Sembilan, menang pula Melaka, dan itu akan bagi momentum untuk menang pilihan raya akan datang. Sebab itu di belakang-belakang kita rakyat kat depan ni, dia dah bincang semua, dah dengan PAS dia dah bincang lah. Sia-sia semua walaun maki hamun UMNO Zaid Hamidi bertahun-tahun. Sia-sia. Dia dah bincang kat belakang dah pun. Sebab itu kalau kita tengok tindakan politik yang diambil oleh PAS dan Perikatan Nasional benar-benar menguntungkan UMNO dalam pilihan raya negeri Johor. Malah PAS, Tuan Ibrahim pun bagi arahan undi UMNO. Sebab ini memang perancangan kononnya membina gelombang menang besar supaya nanti menang pilihan raya. Alasan yang dia bagi ialah ini demi perpaduan ummah. Tak apalah, PAS, UMNO, wawasan, kita semua yang lain ini bersama. Saya nak tanya saudara-saudari, ini betul, ini macam pernah dengar je cerita ni, kita semua bergabung bersatu demi perpaduan ummah ni. Bukankah ini cerita zaman 2020 dulu, masa Sheraton Move? Masa Sheraton Move pun dah dengar cerita ni. Dan kita dah nampak apa jadi selepas Sheraton Move. Mula kononnya jatuhkan kerajaan, tukar kerajaan yang dipilih oleh rakyat atas alasan ini adalah demi Melayu dan perpaduan ummah. Tak? Sebenarnya yang sebetulnya ialah ini demi siapa yang nak jadi Perdana Menteri. Kuasa. Tan Sri Muhyiddin masa itu berjaya kumpul, dialah jadi Perdana Menteri. Lepas tu UMNO tak puas hati, dia tarik Datuk Seri Ismail Sabri lah jadi Perdana Menteri. Jadi kita semua tahu, deep inside kita tahu ini sebenarnya demi siapa nak jadi Perdana Menteri. Jadi saya nak tanya orang Johor, kerana dia akan bermula dari Johor dalam pilihan raya negeri kali ini. Kalau orang Melayu yang tak suka lah semua yang berlaku sekarang ni, kalau orang Melayu yang rasa macam makin ke laut lah dia orang ni, pusing macam itu juga lah. Korang pergi bagi undi, kononnya sebab suka on Hafiz, kononnya lah dia. Sebab tu tak nampak tau muka Zahid dekat sini. Yang ada dekat Johor ni sekarang ni hanyalah muka on Hafiz dengan calon-calon tak. Saya nak tanya, korang pergi bagi undi kepada UMNO, akhirnya kalau perancangan itu berlaku satu demi satu, UMNO PAS membentuk kerajaan, wawasan pun ada juga dalam itu. Saya tak tahu parti mana lagi ada dalam tu. Agak-agaknya lah, siapa Perdana Menteri ni? Okey, faham. Sebab itu cakap dalam bab ni, saya sokong apa yang diperkatakan oleh Rafizi. Saya mengingati dia waktu kita bersama dia dulu, waktu dia jadi pengarah pilihan raya, campaign show. Ini yang mana-mana. Tapi nampak ni yang mana? Dia buka Mina, dia balun Abdul Hamid PAS ni, Perikatan Nasional ni.
Korang ingat Datuk Seri Hadi Awang ke jadi Perdana Menteri? Korang ingat yang orang PAS, yang orang UMNO semua, yang Melayu semua ni yang kononnya sekarang tak tahu nak undi siapa, tak apalah kita bagi UMNO lah kan. Kalau dia bermula di Johor, orang PAS yang mengundi UMNO semua ni, korang ingat Perdana Menterinya nanti itu Samsuri ke? Kita semua tahu bila itu berlaku, Perdana Menterinya adalah Zaid Hamidi. Kita semua tahu benda tu. Cuma tak ada orang je berani sebut. Saya je sebut hari ini. UMNO telah ditolak oleh orang-orang Melayu yang tak sukakan rasuah 1MDB ni tahun 2018. Kemudian UMNO ditolak lagi tahun 2022 kerana menolak Zaid Hamidi dalam pilihan raya umum masa itu. Kemudian rekod UMNO selepas itu ada masalah kerana mereka tak sukakan Zaid Hamidi. Tapi sekarang ini pumpang, nampaknya yang ada peluang paling besar untuk jadi Perdana Menteri adalah Zaid Hamidi. Orang-orang seperti ini, Zahid yang 42 kes, 47 kes dilepaskan. Fikir-fikirkanlah. Tapi itulah orang UMNO ni, orang Najib itu pun yang dah dibuktikan bersalah pun masih lagi diangkat sebagai seorang wira merindui kehebatan kepimpinan dia. Aku tak tahu lah macam cakap macam mana kita rakyat Malaysia ni sampai ke tahap itu boleh boleh menerima hakikat kenyataan yang sebenarnya rupa. Tapi apa pun bangunlah Rafidi, aku pak ni aku tunjuk kau lah. Kau tak apa lah. Dia lupa dia berdiri sebagai kancilnya. Tapi nampak seolah macam ucapan dia ni cukuplah kita boleh gunakan dia untuk mengingatkan orang UMNO, orang PAS ataupun orang yang kita dia yang nak mengundi UMNO PAS ni. Ingat apa sebenarnya apa yang apa boleh dapat kalau apa nak mengundi PAS UMNO ni. Jangan beri kancil tak apalah, tak dapat pergi mana. Tak dapat. Ya. Orang Melayu dah tolak tahun 2018. Dah tolak tahun 2022. Sekarang ini kita tengok baik yang dalam PN ke, baik PAS ke, baik UMNO ke, dia sanggup buat ini semua kerana semua boleh bincang. Yang bab semua boleh bincang, inilah saya ada masalah. Saya boleh bincang. Tapi ada benda yang kalau salah, salah. Kalau betul, betul lah. Dan perbincangan dan persetujuan kita itu tidak boleh atas dasar mengenepikan keputusan yang rakyat dah buat. Sebab kalau kerajaan yang dipilih itu tidak mendapat mandat ataupun tidak seperti yang rakyat pilih, dia kucak-kacir sampai bila-bila. Dalam keadaan kita ada banyak masalah nak selesai. Baguslah, tak apalah. Nampak dia balun UMNO PN PAS ni. Okey. Tapi dalam buat lain ceramah-ceramah dia okey lah.